Pergi bazar Ramadan banyak mengurangkan pahala kadang. Bukanlah kata saya tak, jangan kita support berniaga, tak. Kalau betul nak pergi bazar Ramadan, pergi tempat yang memang kita dah tahu dah, beli, dah balik. Ini cukup lengkap rukun umrah tu dia buat. Dia tawaf 7 pusingan, sa'i hujung ke hujung, dia tinggal tak tahlul aja. Kan, ya Allah Akbar. Sudahnya kadang pergi balik, tak beli pun. Nampak tak kan? Tu belum cerita lagi. Datang dengan free hair, dengan rambut berlepas mandi tu, bau sabun, bau shampoo kita. Kita pada nak bau lauk ni tadi nah. Kan? Ha. Lepas tu dia mencerita lagi yang jenis pakai tudung tu, yang jenis yang selak sini, lempar sini. Dia pakai t-shirt ketat tu. Dah lah ketat, dekat dada tu ada tulisan dengan manik-manik tau. Berkilat-kilat dia buat tulisan pakai manik tu. Kita yang dah silau ni terpaksalah baca. Kan? Apa yang dia tulis tu? Kan? Ha. Kita rasa ingin tahu tu. Bila dah dokek-dokek baru perasan rupanya dia tulis apa tengok-tengok. Bayangkan orang ajar tu budak ni cakap kan. Saya pun cakap lah, Dik, kau ni pakai baju macam ni, kat mana kau beli? Pasar malam banyak. Mak kau tak marah ke? Mak pun ada satu. Mak kau pakai untuk ayah kau. Kau pakai untuk siapa kat sini? Tu yang kita tegur kan. Ha, tu buat hati-hati. Lepas tu dia takut. Tengok-tengok movie, takut. Tengok phone, takut. Kan? Tengok pula. Tengok drama tak apa. Kau sumpah, kau marah pelakon-pelakon lelaki tu. Perempuan. Tu lakon kan. Tak ada kena-mengena dengan hidup dengan mati. Punya marah dia dengan Eshal. Eshal dengan Astrid tu. Kan? Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Dia marah. Bodoh lelaki dia marah. Sedangkan itu, tengok, sudahnya kita cakap kurang pahala. Tengok gambar-gambar video yang bukan-bukan. Jangan. Jaga mata kita.